Ya, ada pembantu baru dah, Abah. Yeay. Mestilah lah aku tengok sama menjaga. Abah dengan Alia. Mestilah sedap kan? Alia. Ada pembantu baru. Pandai dia. Apa Abah? Nah, ambil balik. Make up Mama. Abang! Sudah kan? Itu dia. Perlu adil. Alia, balik. Selamat hari jadi. Yeay. Sekarang Abah ni. Bukan dia. Ni kalau Abah tak ada rumah, ada rindu Abah, pusing dia kotak ni. Mata ni dah macam ni. Wow. Cantiknya. Suka? Budak ni kan, dia mesti nak harapkan mama dia juga kejut dia tahu. Anak dara apalah bangun tengah-tengah hari macam ni. Ya Allah, sabar je lah aku dengan dia ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Mama. Sorry. Good morning. Good morning. Dah. Bangun. Bangun, Alia. Tarik. Cepat bangun. Tarik. Ish, budak ni kan. Beratlah dia ni. Alia ngantuk lah, Mama. Tak nak pergi sekolah boleh tak? Hari ni kan birthday Alia. Boleh kan? Ya, boleh. Tak nak pergi sekolah ya anak Mama. Mama. Jangan. Cepat. Janganlah geletek Mama. Nak kena ni. Mama. Aduh, hai. Selamat hari jadi, sayang. Thank you. Alia, dah siap belum? Dah pukul berapa dah ni? Tak siap-siap lagi? Aduh, hai budak ni. Mama! Ya Allah. Alia! Ish! Main-mainlah dia ni. Cepatlah siap. Rambut Alia basah lagi lah, Mama. Mama ni nak kena reply message customer lagi. Kena hantar barang dekat Kelang. Pergi keringkan rambut, Alia. Ambil hair dryer Mama. Lepas tu ikat rambut kemas-kemas. Kita nak kena keluar dah ni. Kena delivery barang kat JP. Dan kat KL. Tak gerak lagi, Alia. Cepatlah. Terus sikat kan? Lepas tu, tolong dandankan sekali. Tak kena pun basah. Budak ni sini cepat. Sikat ni. Belakangkan rambut ni. Alia. Macam mana nanti kalau Mama tak ada? Sikat rambut pun harap kat Mama. Mama ni. Kalau Alia tak ada macam mana? Kalau nak sikat rambut Mama berkira? Pandai melawan, menjawab sekarang ni. Aduh. Sakit lah. Alia jangan tinggalkan Mama tau. Mama tak boleh hidup tanpa Alia. Okey, Mama. Tidurlah Intan, tidurlah sayang, anak emak kecil
kecil emak timang. Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Nanti Alia bila dapat anak, nyanyi sama macam Mama tahu. Mama, janganlah main phone buat kita. Bahaya. Sekejap, Mama nak kena reply customer punya message ni. Alia tak apa-apa kan sayang? Ya Allah, Alia. Sayang. Takut. Happy birthday to Alia. Happy to. Birthday siapa ni? Alia. Alia, cikgu. Oh, Alia. Okey. Kita sama-sama menyanyi untuk Alia. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Nur Alia. Allah selamatkan kamu. Thank you, cikgu. Thank you, Ellie. Thank you, Danny. Sama-sama. Alia, ini kan birthday kau. Kenapa lain je ni? Kenapa monyok? Tadi aku hampir aksiden dengan Mama. Kau okey tak? Ada lebam ke? Cedera ke kaki? Ya. Aku okey. Syahini macam ni okey tak? Dia okey je. Alah, kau okey. Syahini okey. Kira semua okey lah kan? Alhamdulillah. Sekejap. Kau pejam mata? Pejam mata. Pandang sana. Aku tak boleh percaya sangat kau ni. Kenapa? Pandang sini tak boleh. Pandang sana. Ya, sebab berapa? 3. Okey. 1, 2, 3. Pegang. Kau beli? Yelah, kau lah. Allah, cantiknya. Cantik kan? Sebab aku pun ada 1. Oh, thank you. Kau sana lah. Dia siap peluk kat papa. Sekejap. Petang ni, lepas sekolah jadi keluar tak? Jadi. Tapi aku kena balik before pukul 4. Sebab ada plan dengan Mama. Kalau macam tu kita pergi celebrate dulu lah. Jom. Boleh. Tapi aku kena ni lah. Settlekan dengan Mama aku dulu. Sebab aku kenal kan mak aku macam mana. Mana tahu dia surprise mana-mana tu. Punya. Untunglah ada mak nak celebrate birthday. Itulah untung. Aku ni nak harapkan mak bapak aku. Medok lah birthday aku pun dah lupa. Aku cuma ada Mama. Mama pun ada aku je. Apa? Ni bahan elok dah. Macam kau. Orang pecah. Saya dari mana? Sekolah. Cari Dimon ke? Kak, jual bawang jangan bawang, Kak.
Cik ayam ke? Nak bagi tahu ni, Makcik. Ayam ni semua yang dah tak segar. Yang ada ni pun kebanyakannya yang dah kena langgar. Ha? Kedai sebelah kawan saya ada jual ayam. Semua baiknya. Kalau Makcik nak, saya pun ada jual ayam. Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipin. Pekak! Mayam. Lah, muka tak payah nak serius sangat lah. Potong ayam je pun, bukan potong lagi orang. Kalau aku potong daging orang pun, daging kau dulu aku cincang. Hantuk ah. Ni, pisang. Kan? Ni, agak-agak tahun depan mau siap ke apa? Tak apa. Tak tahan. Kau tak nampak aku tengah kerja ni. Lah, kecoh. Macamlah kedai bapok dia. Padahal kedai bos dia pun malas datang kerja. Tak lunch break ke? Hari ni kita ada lunch buffet. Koranglah member yang menjanamkan career member. Jom ah. Oi. Ellie? Uncle, hari ni kita nak ambil gambar? Boleh, saya prepare dulu. Tahulah suka kamera. Janganlah mengadap sampai macam tu. Nak buat macam mana? Dah aku suka fotografi. Sorry lah, Alia. Aku nak belikan kau kamera. Tapi aku tak ada duit. Asal nak beli kamera? Hadiah birthday lah. Birthday? Aku rasa tak payah. Sebab maybe this year mama aku belikan aku kamera. So kau beli aku benda lain. Apa benda? Belikan aku jam. Tengok tangan aku kosong. Tak ada apa-apa pun. Pandai budi, eh? Wah, banyaknya kamera. Cantik-cantik. Memanglah cantik. Dah nombor pun kedai gambar. Tak adalah, aku saja je cakap. Yalah korang kan borak tanpa aku. Korang, lepas kita ambil gambar, kita pergi makan mi celup, nak tak? Boleh? Boleh macam biasa? Macam biasa. Jom, kat gambar dulu. Mana? Jom. Angkat mana, Angkat? Angkat. Angkat dah kat dalam. Jadi, cepat. Sampai dah Mamat tu. Kau kenal? Kau tak perasan ke? Every time kita lepak sini, mesti ada muka diorang. Dah lah. Alia, hari ni kau nak makan banyak mana kau makanlah. Sebab dia ni yang belanja kita berdua. Aku tak belanja kau. Belanja Alia je. Alia nak makan powder je, okey? Jap. Wallet. Jagi singgah sekolah balik boleh? Macam tu cara dia. Apa, Pai, itu bukan budak tes kau ke? Apa tes? Yang ini. Tes apa kalau nak selak pun susah nak nampak betis. Tengok je lah daripada jauh. Cuci mata. Mulut tak payah macam melongkang lah. Kalau aku dapat, nak bagi apa? Apa? Kalau nak cakap pakai mulut ni apa? Anjing pun dia cakap pakai mulut apa? Gong 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 bunyi dia. Satu kampung dengar apa? Dapat dulu baru boleh borak dengan aku apa? Kan setakat perempuan ni apalah sangat. Bapa nak dara yang kau dah janamkan apa? Yang tak dara pun kau janamkan juga apa? Ni budak sekolah ni apa sangat? Sabar nampak? Agak. Tak payah nak gaduh. Sekarang depan mata kan? Kata ni tes-tes kau suka yang version kan? Tunggu apa lagi? Boleh ke? Apa yang boleh? Kata jantan. Okey.
Hai. Nak join boleh? Kau apa nak join? Aku tak cakap dengan kau. Jom. Lepak meja kita orang. Tak nak. Jomlah. Aku cakap tak nak lah. Kenapa aku kena lepak dengan kau? Aku kenal kau pun tak kan? Sombong kau Jomlah. Hei, kau ni! Laki berkorang. Korang, sorry lambat. Aku tengah pop win tadi. Habis kedai dia. Alang-alang yang lidah dia tak apalah. Aku gerak dulu lah. Kau nak pergi mana? Aku kena pergi sekolah. Jumpa form 6. Ada hal nak settle sikit. Dah lambat ni. Gerak dulu lah. Hati-hati. Alia, hati-hati. Okay. Bye. Alia. Lupa. Lupa. Aku bagi je lupa. Asal tak ingatkan? Cantiknya aku ni. Pakai kan? Ada betul. Tin. Cantik. Pas pula mana? Lama. Ellie. Tidak kau bocor. Serius ke? Banyak ke? Okey, macam ni. Aku pergi toilet, kau tunggu sini. Toilet mana kau nak pergi? Aku pergi toilet sekolah je, dekat. Sekolah? Kau tak patah balik? Alah, dekat je lah. Aku tunggu je. Okey? Kalau bas datang macam mana? Kita ambil Grab. Okey? Kau tunggu sini tau. Okey? Tunggu, okey? Ellie, cepat sikit. Ya. Aku tinggal sikit. Mana? Kena balik. Cubalah balik. Apa kau nak lagi ni? Saja nak manja mana-mana. Kakak nak balik jangan. Kita pergi makan cocok-cocok. Telur, cicak dengan cili sat. Nak pergi mana? Jap. Jangan takut. Kakak lari penat. Dia lari. Jangan takut. Kakak. Kakak lari mana, Kak? Kakak. Baik tinggal tu.
Tak belikan. Okey. Baby. Hai Kak Aini. Lu, tolong aku, dia dah belah. Cepat. Yang ni lah. Oh, okey. The medium size je kan? So, nak tulis apa atas ni? Mama sayang Alia. Mama saya. Wah, lain lain ya. Okey. Alamak. Kau tinggal kereta pula. Kejap, Kak. Kak Aini, tengok saya buat dulu. Takut saya taruh tulis nanti. Celah mana pun kau lagi. Kita orang kejar. Aku minta tolong dengan kau. Kau lepaskan aku kali ni. Aku minta maaf. Kebiasaannya ayam aku tak payah nak kejar. Petik je mesti sampai. Tapi kau ayam-ayam kan kita orang. Pai, lu. Aku tak boleh lah benda susah nak dapat ni. Aku rasa macam kena rasa. Aku minta tolong dengan kau. Kau lepaskan aku. Aku nak balik. Aku dah penat. Allah. Dah takut sangatlah pula ni. Kita tinggal lari kat sini. Ha? Gimangkuri. Biar masa ayam ni kita salah-salah. Mabuk salah. Hey! Apa aja, Pak? Kau nak lari mana? Tempat ni tak ada orang pun. Aku
Aku tak nak banyak pun. Sonok-sonok je, Lepaskan aku. Kau nak elak-elak apa? Banyak main. Sekarang kau selak kau punya kain. Jangan. Lepaskan aku. Lepas. Sekali aku dapat, aku tak lepaskan. Rasa sakit ni hilang bila aku puas. Kau ludah dia. Wangi pai ludah. Ludah sekarang gua pula hantar lu. Mari. Apa Remy? Dah lah, jom kita balik. No. Aku dah penat. Kau tambah lagi aku punya redan. Kita ni apa? Kita ni serigala. Kau tengok, masa tengah-tengah. Kenapa kau nak tarik muka? Sekarang kau nak jadi serigala ke? Kau nak jadi seri muka? Kalau nak jadi serigala, kau jangan banyak cakap. Belum. Biar dia rasa sebut. Kita tengok macam mana serigala mereka manusia. Selamat hari jadi. Saya sudah. Anda bila lagi? Tak dah, aku nak balik. No, serigala. Serigala-galanya di sana. Pergi. Hai. Kita makan sama-sama. Aku lapar. Kau dua orang pun lapar. Aku kenyang. Kau orang pun kenyang. Pergi. Bukan sini. Sana. Mana Alia ni tak balik-balik lagi ni? Dah berapa dah ni? Hello, Eli? Alia dengan kamu tak? Tak ada? Tak, Alia tak balik-balik lagi ni. Dah pukul berapa dah? Acik.
Siapa buat Alia ni? Mama tanya ni. Siapa buat Alia? Alia bagi tahu Mama. Sayang bagi tahu Mama. Sayang bagi tahu siapa buat Alia. Satu suap je sayang. Mama. Mama. Mama tolong Alia, Mama. 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 Alia. Alia, ya Allah. Alia. Alia, saya mengucap sayang. Mama ada kat sini sayang, Mama ada kat sini. Mama ada kat sini sayang. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah sayang. Ya, Mama ada kat sini dengan Alia. Sayang. Ni. Mama belikan untuk Alia.
Saya masuk dulu. Pasal anak dia. Anak dia kena rogol. Biar betul. Setahu aku, anak senang tu kan kecil lagi. Anak dia yang kecil lah. Dalam darjah 2. Senang lagi kan betul. Oh, malu. Bahaya kan sama sekarang ni? Mama. Mama. Bangun, Mama. Bangun. Mama tak makan lagi kan? Alia ada buatkan Mama nasi goreng. Tapi Alia tak tahulah sedap ke tak. Mama rasa Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Mama. Mulai hari ni kita dah tak boleh nak sedih-sedih dah. Kita kena kuat. Alia pun akan kuat untuk Mama. Mama ada untuk Alia, ya. Mama sentiasa ada untuk Alia. Alia minta maaf, Mama. Alia minta Mama minta maaf, sayang. Mama minta maaf. Bodoh. Dia cakap kita bodoh. Bangun. Aku tak bodoh. Aku tak bodoh. Aku doktor. Kau yang bodoh-bodoh. Sekarang doktor nak cucuk pesakit yang bodoh. Izinkan. Dah, tak payahlah makan seorang. Apa itu bodoh? Mana mamaku? Sakit. Nak apa?
buat apa? Tak buat apa-apa. Aku nak viralkan video kau ni. Apa korang nak lagi ni? Kau nampak dengan aku ni. Selagi benda ni tak hilang, sakit tu aku rasa. Selagi tu aku pakai kau. Aku mat. Aku mat. Nanti bila dah viral, budak-budak sekolah tengok. Budak-budak flat tengok. Yang paling sedih bila pak kau tengok. Ada anak tapi anaknya tak ada maruah. Janganlah cakap apa lagi. Abang. Diam. Izinkan aku untuk merasmikan majlis pada malam ni, Pai. Aku tak tahan, Pai. Barang jadi. Jadi, Pai. Okey. Aku pun dah tebuk dia dulu. Rokok sebatang lepas. Isap lama sikit, Pai. Paslah. Sekarang... Mana lari tu? Sana! Alia? 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 Alamak, pegang phone kita tadi buat apa? Hari-hari makhluk. Hati. Ini jalan mati. Yeay! Alia! Alia! Pai, ni apa barang dia ambil ni? Gila ke apa? Kakak. Nak ke mana? Alia. Kau nak mangkat mana? Mangkat ke terjun terus? Ya. Kita tak nak tolong dia ke apa? Kau terjunlah tolong dia. Pergi. Baik hati sangat kau ni, Lu. Alia? Alia? Sayang? Alia? Kenapa makan kat sini, sayang? Makan kat depan? Terkejut, Mama.
Kenapa ni sayang? Alia penat ya? Lihat. Ya? Alia baring. Assalamualaikum. Puan Aini. Waalaikumsalam. Saya Inspektor Azhari. Dari unit jenayah Bukit Aman. Ada apa ni, Tuan? Puan diminta ke unit forensik untuk pengecaman mayat. Mayat siapa? Anak Puan. Anak saya. Anak saya ada kat dalam, Tuan, tengah tidur. Saya rasa Tuan ni salah rumah ni. Boleh saya masuk dalam untuk pastikan? Boleh? Alia? Tapi semalam dia... Saya rasa baik Puan ikut kami ke balai. Buat pengecaman. Jangan, Puan. Jangan. Tak boleh, Puan. Ini prosedur tak boleh sentuh, Puan. Allah Akbar. Mama datang ni, sayang. Mama teman Alia. Tengok Alia. Ya Allah. Tak terbalas aku segalanya. Maafkanlah aku. Sungguh sakit aku melihat tangismu. Bila bagiku panggil mama, bila ku sengsara ku panggil mama, peluk erat tubuhku oh mama, selimutkan ku dari derita. Sudah takdir aku tertulis begitu, kuatkan hatimu. Terlalu kau memikirkan tentang aku, tak terhitung waktu. Sungguh sakit aku melihat tangismu. Cepat, Mama dah siapkan makan ni. Cepatlah sayang.
sangat lambat. Cik senyum dengan apa? Terima kasih, Abang. Abang, andai katalah satu hari nanti kalau saya pergi dulu, Abang kena sayang Alia, jaga dia macam mana Abang buat sekarang. Yalah, mana tahu nanti dah jumpa pengganti, lupa ke anak pula. Yalah. Kalau abang pergi dulu macam mana? Kenapa Abang cakap macam tu? Ini, kalau abang pergi dulu, awak kena jaga anak kita betul-betul. Didik dia dengan agama. Jangan lalai mengasuh dia. Dan yang paling penting, kalau apa pun jadi, ini kena kuat. Puan? Tan. Hello? Assalamualaikum Puan Aini. Maaf kalau saya mengganggu dalam keadaan Puan sekarang. Harap semuanya okey. Ada apa-apa perkembangan pasal kes anak saya? Kami masih lagi menyiasat. Sedang menunggu laporan daripada unit forensik. Harap Puan dapat bersabar dan bagi kami sikit lagi masa. Kalau ada apa-apa nanti Encik telefon saya ya. InsyaAllah boleh. Jaga diri, Puan.
Apai. 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 RM500 kuasa kuda. Ini Abang Remy yang datang. Sorry. Siapa kau? Mama, nanti kalau Alia tak ada, lepas tu Mama rindu kat Alia, Mama tengok je tau kotak muzik ni. I nak tinggalkan Mama ke? Kanlah, nanti kan nak masuk asrama penuh. Sikitlah, Alia.
semua sudah diambil dan akan dihantar ke unit forensik. Kau dah ambil gambar mayat? Semuanya ada dalam semaran saya, Tuan. Nanti saya akan serah di pejabat. Tuan, ada kesan torehan di lengan kiri mangsa. Hello, Puan Annie. Ada apa-apa berita pasal anak saya? Saya rasa ada. Saya kena pastikan dulu. Puan Annie kat mana sekarang ni? Saya dekat pejabat pos. Tengah nak hantar barang. Petang nanti saya dan pegawai saya nak jumpa Puan Annie. Kami nak tanya beberapa hal tentang anak Puan Annie. Nanti saya datang sana. Itu saja. Terima kasih. Fai. Pasal Luke ni, jangan tak tahu apa. Langsung. Aku dengan kau semalam kan? Mana aku tahu apa-apa. Aku tak tahulah nak cakap macam ni, Fai. Tapi jujur aku cakap aku tak pernah kepala tak berisi macam ni, Fai. Aku tak tahu nak cakap aku ni ilusi ke apa. Tapi dia main jiwa, Fai. Kan? Aku rasa tak sedap hati lah, Fai. Kau ni apa hal? Fai, Luke ni. Benda ni semua kau tak rasa ada. Tak ada kena-mena dengan kita. Kau aku ada sanggup paut. Kalau aku dah rasa benda ni, takkan kau tak ada rasa. Kat otak ni takkan tak ada rasa langsung. Pakai otak lah, boleh pakai. Luke mampus kat tempat kerja dia. Tatokan mana bunuh dia aku pun tak tahu. Kau tahu mulut dia macam longkang kan? Semua orang tak suka dia. Cakap macam tak ada otak lah dia ni. Senang tak cakap. Cakap pakai otak. Pakai otak sikit. Pakai otak. Cakap. Pakai. Bodoh. Jangan semak sini. Belah. Mayat yang kami jumpa pagi tadi ada kemungkinan berkait rapat dengan kematian Alia. Maksud Tuan? Kami masih lagi menyiasat. Mengikut temu bual dengan rakan si mati, dia ada 2 kawan baik. Cakaplah. Cari apa ni? Cari barang apa? Cari ayam. Cari ayam. Nak cari ayam, jangan awal subuh. Tak ada orang. Bukan apa. Takut nanti kena tabur. Jadi Tuan suspek 2 orang tu ada kena-mena dengan kematian anak saya. Kami masih lagi menyiasat, Puan. Kalau mereka berkawan baik, mesti diorang buat jahat semua sama-sama, kan? Betul tak, Tuan? Saya tahu memang susah untuk Tuan jawab semua soalan saya. Tapi saya harap Tuan percepatkanlah siasatan ini. Sebelum ada mangsa lain yang akan sama macam anak saya. Saya faham perasaan Tuan. Tapi yelah, kami ni yang prosedur. Nak apa ikut, Kak? Ayam seko. Ya, saya faham. Tuan tak ada kat tempat saya. Tuan tak rasa macam mana sakitnya saya.
Saya nak mereka mati tersiksa sama macam anak saya. Puan ada dekat mana semalam? Here you go. Danny. Kau ni okey ke tak? Dari tadi diam je. Entahlah. Aku rasa pelik bila Alia tak ada. Danny. Masa birthday Alia hari tu, kau tiba-tiba rush nak balik. Kenapa Kenapa awak nak tahu? Ha? Saja je nak tahu. Tak payah tahulah. Tak ada guna pun. Alia dah tak ada. Kau sukakan dia? Ada ke orang yang tak sukakan Alia? Tak betul. Apa yang Aini buat tu tak betul. Tidak hak kita untuk bertindak. Ada pihak berkuasa. Suruh kau pihak berkuasa biar dia selesai. Cuba kau cakap dengan aku, Wen. Apa yang jadi ni boleh kembalikan balik ke anak aku? Aku tahu. Aku tak ada hak. Tak ada hak nak kecek pasal benda ni pun tak ada hak. Nak bincang pun tak ada hak. Sebab hak menanggungnya Aini. Bukan aku. Aini hak menanggung. Berat mata aku memandang. Berat lagi hak Aini tanggung. Tapi aku tak usah Aini jadi macam aku. Aini tahu? Aku. Pasal aku fikir pasal aku. Aku hilang dua-dua sekali. Aku hilang dua-dua sekali Aini. Tapi kau lain. Aku ni mak dia. Aku jaga dia, aku sayang dia. Dialah satu-satunya anak aku. Teman aku masa arwah dah tak ada. Arwah tu bagi amanah aku untuk jaga dia, tapi dia hilang macam tu je. Aku tak kisah kalau dia tak ada dengan cara lain, tapi bukan cara tu. Hidup mati ni bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan. Apa kuasa kita ada nak halal kematian? Bila saat tu mari, dia tidak lewat sedetik, tidak cepat sedetik pun. Aini kena faham. Kenapa aku? Kenapa aku? Tak cukup lagi ke aku kehilangan suami aku? Dan sekarang ni aku kehilangan anak aku. Ujian apa ni? Aku tahu Allah tu takkan uji kita kalau kita tak mampu. Tapi aku tak mampu nak terima ni semua. Aku tak tahu macam mana aku nak terima, Wen. Aku sakit. Tolonglah cakap dengan aku. Apa aku nak kena buat sekarang, Wen? Tolonglah aku. Bang, ayam separuh. Potong kecil-kecil.
Berapa? 10. Si. Apa punya barang ni? Hangit, rasa macam arang. Dulu punyalah senang, sekarang susah. Ni kau buat apa? Mengerang. Telur mana telur? Alah, kacau jiwa lah barang ni. Lupa nak CL pula. Jangan, apa benda ni? Nak main? Jom kita main. Mana? Mana? Dah tak dengar bunyi dah. Apa kau buat aku macam ni? Tolong. Aku datang nak tolong kau pun. Tolong kesiankan aku. Aku sakit. Sakit? Sakit? Masa Alia menangis kau ada kesian kat dia? Kau tak layak sebut nama dia. Aku rasa kes ni mesti ada kaitan. Tuan Syak Puan Aini ke? Tak mungkin, Tuan. Puan Aini tu nampak macam baik orangnya. Lagipun, dia ibu tunggal. Tapi dia kan seorang ibu. Tuan, kita ada kes baru. Mi. Apa dah jadi ni? Kau bagi tahu aku.
Siapa buat? Eli tak sempat pun nak minta maaf dengan Alia. Eli tak sempat nak bagi tahu Alia yang Eli sayang kat dia sangat-sangat. Dia sayang Eli. Sebab Eli satu-satunya kawan dia. Selain daripada Dani. Cik nak tahu tak? Eli selalu rasa cemburu dengan Alia. Alia pandai, cantik, ceria. Jiwa Alia selalu tenang. Lagi untung, dia ada seorang mama yang sayang kat dia sangat-sangat. Hidup Alia nampak sempurna. Tak macam Eli. Eli tak tahulah Eli dapat jumpa kawan macam Alia ke tak. Eli rindu dia sangat benci. Kita semua rindukan Alia. Sudah, Kak. Kau mesti cari aku. Jadi kau tahu Mama aku nak cari kau. Tapi aku tak bodoh macam dia orang. Memang kau tak bodoh. Tapi hati kau sebangsat muka kau. Patutlah anak kau sedap. Tapi aku rasa kau lagi sedap. Nak rasa anak kau pun dah tak ada. Sekarang kau lah pula. Aku rasa puan yang ini mesti ada kaitan dengan dua-dua kes ni. Jadi, Tuan nak tahan Puan Aini?
tak ada duit lah nak belikan kau kamera. Ali, kedai kau bocor. Ha? Serius ke? Banyak ke? Jatuh je, jatuh. Dia betul tu jatuh lah. Bapak dia. Alamak, lapas. Apa benda korang buat ni, ha? Kau buat apa ni? Ha? Ni hidup lagi ke tak ni? Aku tanya ni, jawablah. Hidup lagi ke tak ni? Jawab pakai tangan dah. Hidup lagi ni. Tangan. Apa? Nak buat macam mana ni? Apa? Aku tanya ni. Campak dia. Ha? Kena buat apa ni? Ha? Apa? Kau biar betul ni, apa? Mama. Alia? Alia pergi mana, sayang? Mama cari Alia. Mama rindu sangat dengan Alia. Alia tak pergi mana pun. Alia ada je ni dengan Mama. Mama tak mampu, sayang. Mama jangan risau, Alia ada dengan Abah. Nanti Mama datang. Tapi sekarang, Mama kena kuat. Alia? Alia? Sayang? Sayang? Masih ada yang belum selesai.
ini. Kau ini. Tak ada orang kau, Tuan. Okey, masuk. Go! Gerak, gerak! Assalamualaikum. Jadi, buat apa kat sini? Saya datang nak jumpa Cik Aini. Aku nak pergi bangun alam tu. Semuanya bermula dari situ. Bawa semua unit kita ke sana. Baik, Tuan. Ali. Apa? Apa yang dah lah tu, Abang? Aku dah tak sanggup lagi. Aku dah tak sanggup dah nak jadi tempat puaskan nafsu kau. Abang suka aku. Semua benda ni tak jadi betul lepas Alia mati. Abang yang melepaskan aku. Kau cakap apa? Emeluk mati sebabkan kau. Kau punca lah bangsat. Aku tahu salah aku. Aku tahu tapi aku dah tak sanggup nak hadap dia, Abang. Aku dah tak sanggup nak jadi hamba puas nafsu kau. Sampai bila lagi kau nak puas? Sampai bila lagi? Selagi aku tak puas, selagi tu kau kena dengan aku. Yang mati tu, yang tinggalkan aku tu, aku sayang dia orang. Binatang! Apa yang kau tahu pasal sayang kau? Kau lagi sial lagi jangan aku. Lepaskan aku! Sanggup kau buat aku macam ni? Kau ingat aku akan lepas kau macam tu je? Sama ada kau ataupun aku akan hidup malam ni. Kau gila ke? Gila? Masa kau rogol anak aku, kau ada fikir semua ni? Kalau bukan aku yang bunuh korang, aku takkan boleh mati dengan tenang. Hukuman penjara berbelas tahun pun takkan mampu.
Tak faham perasaan derita aku ni. Kau bukan je bunuh anak aku. Tapi kau matikan jiwa aku. Dia jiwa aku, nyawa aku. Maafkan aku. Kau cakap apa tadi? Aku tak dengar. Boleh tak sebut lagi sekali? Apa? Kuat lagi lah! Aku tak dengar! Lagi! 16 tahun. Dia panggil aku dengan nama tu. Mama. Mama. Kau tahu? Aku rindu sangat dengan anak aku. Sekarang ni dah tak ada dah untuk aku sayang. Kau faham tak? Macam mana perasaan aku? Kau faham tak? Aku minta maaf. Tolong aku minta maaf. Tolong aku, tolong. Tolong aku, tolong aku. Diam! Diam! Kau binatang! Kau binatang! Binatang! Kau pun macam akulah binatang! Tidurlah Intan. Tidurlah sayang, anak kecil mama. Timbang, tinggi, tinggi sampai cucu atap. Aini! Dia bunuh anak aku. Video rakaman tu ada dengan saya ini. Saya janji, dia akan dapat hukuman yang setimpal. Hukuman apa yang setimpal dengan apa yang dia buat dengan anak aku? Siapa nak hidupkan balik anak aku? Siapa? Siapa?
Urusan dunia. Dia kata balasan di dunia. Tak terlepas juga dia di akhirat. Hukuman dunia. Hukuman dunia pun tak mampu nak kembalikan anak aku. Suami, anak-anak, pinjami sementara kita atas dunia. Untuk kebahagiaan sementara. Bukan hak kita. Dia hak Tuhan, mutlak hak dia. Singkatnya waktu bahagiakan kamu. Tak terbalas aku segala lelahmu. Maafkanlah aku. Sungguh sakit aku melihat tangismu. Sudah takdir aku tertulis begitu. Kuatkan hatimu. Terlalu kau memikirkan tentang aku. Tak terhitung waktu. Sungguh sakit